Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia Kailisha, wartawan cilik media TV PSS Kaub. Hari ini kita akan melihat pelancaran bulan Ihya Ramadan di sekolah kita. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, Sekarang saya bersama dengan Ustazah Syazwana, Guru Pendidikan Agama Islam SKAU Keramat. Ustazah, boleh saya tanya, apakah tujuan pelaksanaan program Ihya Ramadan di sekolah kita? Okey, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan saya ucapkan kepada semua. Okey, berbalik kepada soalan tadi, apakah tujuan program Ihya Ramadan diadakan di sekolah? Okay, pertama sekali tujuannya adalah mestilah tujuan utamanya untuk mendekatkan murid-murid ni dengan penghayatan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Di samping tujuannya adalah untuk kita nak membentuk murid dengan sasiah yang mulia kepribadian, supaya dalam bulan Ramadan ini dapat meningkatkan kesedaran murid tentang perkara-perkara yang baik yang perlu diamalkan. Okey, yang seterusnya supaya bulan Ramadan ini juga dapat mendekatkan murid kepada Allah, seperti aktiviti-aktiviti yang dijalankanlah
seperti apa kita buat di sekolah, tadarus Al-Quran, mendengar ceramah, apa lagi, memperbanyakkan sedekah. Saya rasa itulah tujuan utama pendedahan ataupun program Ihya Ramadan ni diadakan di sekolah. Okey, terima kasih Ustazah. Okey. Sekarang, mari kita dengar pendapat kawan-kawan saya tentang Ihya Ramadan. Terima kasih Dia. Nama saya Fataya dari kelas 6 UIAM. Saya akan berkongsi sedikit tentang Ihya Ramadan. Okey, apakah yang anda pelajari ketika bulan Ramadan, Fataya? Saya belajar bahawa pada bulan Ramadan mengajar kita erti kesabaran, keikhlasan dan pentingnya membantu orang yang memerlukan. Okey, terima kasih Fataya. Sama. Syafiq, apakah aktiviti Ramadan yang paling kamu suka? Aktiviti Ramadan yang paling saya suka antaranya tadarus Al-Quran, tazkirah minat dan ceramah tentang Nabi Muhammad semasa bulan Ramadan. Kenapa? Hal ini kerana dapat memberi ilmu tentang Ramadan yang tidak saya ketahui. Okey, terima kasih Syafiq. Sama-sama. Semoga bulan Ihya Ramadan ini memberi manfaat kepada semua warga sekolah. Saya, Dia Kalisha, melaporkan untuk wartawan cilik media Skaut TV PHS. Terima kasih. Selamat menyambut bulan Ramadan.